Assalamualaikum semua. Semua orang nak tambah rezeki. Tapi dalam Islam, kita diajar bukan semua keuntungan tu berkat. Rezeki yang baik bukan sekadar banyak, tapi dia mestilah datang daripada sumber-sumber yang halal, bersih dan beretika. Hari ini saya nak kongsikan sikitlah tentang pelaburan patuh syariah. Iaitu pelaburan yang bukan saja berkembang dari segi-segi nilainya, tetapi juga membawa keberkatan dan ketenangan dalam hati. Dalam kewangan Islam, pelaburan yang halal ni dia mesti bebas pada 3 perkara utama, iaitu riba, gharar dan juga maisir. Kita ulang kaji sikit. Apa itu riba, gharar dan maisir? Riba tu maksudnya adalah mengambil keuntungan yang menindas dan tidak adil. Gharar pula bermaksud ketidakpastian yang melampau, manakala maisir pula ada unsur-unsur perjudian dan juga spekulasi semata-mata. Islam tak pernah menolak mengambil keuntungan, tapi yang kita tolak adalah cara yang merosakkan keadilan dan keseimbangan. Sebab itulah pelaburan patuh syariah mestilah disokong dengan aset yang sebenar dan aktiviti ekonomi yang nyata, bukan yang dibuat-buat. Pulangan tak datang daripada orang kata duit, pusing duit, macam tu. Dia tak boleh macam tu. Dia adalah mesti daripada perniagaan yang sebenar, aktiviti yang mencipta nilai dan juga boleh menjana pekerjaan. Pada masa yang sama, dia juga boleh memberi manfaat kepada masyarakat. Di koperasi kami, setiap pelaburan kami akan dipantau dengan teliti. Ialah, bukan duit kami je, duit ahli. Jadi, kita ada satu jawatankuasa syariah yang memastikan setiap struktur pelaburan, setiap akad dan juga setiap penggunaan dana mematuhi prinsip syariah secara berterusan. Bukan sekadar di atas kertas saja. Setiap ringgit saham ahli kita akan urus dengan amanah, dilaburkan dalam sektor yang produktif, beretika dan juga berimpak. Apa yang membezakan pelaburan patuh syariah adalah niat dan pendekatannya. Ia bukan setakat nak mengejar pulangan maksimum tanpa kita peduli apakah kesan dia, tapi kita perlu ambil kira keseimbangan antara keuntungan dan juga tanggungjawab. Bila pelaburan kita halal, ia bukan saja memberi pulangan kewangan, tetapi ia juga memberi ketenangan jiwa. Sebab pada akhirnya, pelaburan yang terbaik bukan sekadar yang memberikan angka yang tertinggi, tapi apa yang kita yakin, kita faham dan kita redha dalam hati. Itulah penilaian pelaburan patuh syariah. Rezeki yang berkembang dengan nilai, amanah dan juga keberkatan. Itu saja buat kali ini. Kita berjumpa lagi dalam video-video akan datang. Assalamualaikum.